sebenarnya kita kat sana bersentuh tangan batal tak? Okey. Baik. Wuduk Allahumma kita. salli ala sayyidina. Ini cantik. Soalan ni saya suka sangat. Sebab dia bagi clear banyak nanti. Pertama, di sana kita tak tukar mazhab. Kita masih pakai mazhab Imam Syafi'i. Cuma mazhab Imam Syafi'i yang lama. Memang berpegang dengan mazhab Imam Syafi'i yang lama tu sentuh. Ini dalam buku Tamu Haji ada je. Okey. Saya ni nak bagi tahu kat semua orang, dia biasalah orang kan dia tengok kita dia ni main banyak. Dia ni reti tak reti saja dia nak abang. Kita Muzakarah Tabung Haji adalah panduan kita. Mahabbatin Travel and Tours pun ada Muzakarah Mahabbatin Travel and Tours juga. Berpandukan kepada Tabung Haji. Kita balik, kita buat kita punya juga untuk terang balik yang Tabung Haji punya. Okey. Okey. Sebenarnya boleh rujuk je, senang. Okey, nombor satu, apa dia? Kita masih kekal pakai mazhab Imam Syafi'i sebenarnya. Tak ada apa yang ditukarkan. Kita masih kekal kerana mazhab Imam Syafi'i dulu ketika Imam Syafi'i di Baghdad, sentuh lelaki perempuan tak batal wudu. Itu yang pertama. Itu yang pertama. So clearkan dulu. Mana tak ada apa, siapa tak ada niat tukar mazhab, tak ada apa. Clear je. Kita pakai mazhab Imam Syafi'i yang lama. Dia panggil mazhab Imam Syafi'i Qadim. Qaul Qadim. Yang Imam Syafi'i lepas berhijrah ke Mesir baru ada Qaul Jadid. Dia ada pandangan dia yang baru. Yang itulah yang kita pakai sekarang ni di semua masalah kita. Jadi tapi yang bila timbul persoalan, kita selesaikan dengan pandangan beliau juga Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Itu ialah betul lah orang kata bila kita musafir ni, dia bukan saja travelling is not just change the view, it changed the soul. okey. Kan bila Imam Syafi'i musafir dia tengok ada juga yang so, banyak. Okey, itu satu. Yang kedua, bila kita bersentuhan dengan isteri kita, dah kita tahu tak batal wudu, jadi